Nabi kata, Muaz, mau dah aku nak habaq dekat hang satu benda yang sangat fundamental, satu benda yang sangat essential, satu benda yang sangat penting daripada segala-gala benda. Wa amudih, wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat hang benda yang menjadi amud. Kita dulu dengar orang duk kata as-salatu imaduddin. Imad, amud, makna dia apa? Tiang. Satu benda yang menjadi pilar, yang menjadi tiang kepada kehidupan kita. Wa zirwati sanamih, dan aku nak cerita dekat hang wahai Muaz benda yang menjadi puncak, yang menjadi kemuncak. Zirwatu sanamih, sanam dalam bahasa Arab ni, sanam tu bonggoi unta tu. Bonggoi unta tu hak atas, tempat paling tinggi pada unta tu, bonggoi dia tu dia panggil sanam. Nabi SAW kata kepada Muaz bin Jabal, Muaz, aku nak bagi tahu dekat hang 3 benda. Yang pertama, perkara yang paling fundamental, benda yang paling penting. Yang kedua, tiang dia, dan yang ketiga, kemuncak dia. Kata Nabi SAW,